Kenapa korang kena hati-hati bila beli kereta second hand macam Zik beli Ativa ini? Sebelum ni, Zik beli kereta second hand di Kasem. Bila beli kereta terpakai ini, kena check betul-betul condition dia. Jangan percaya bulat-bulat sahaja. So, memang ada bagi full inspection report untuk setiap kereta yang dijual. Korang boleh tengok semua detail daripada segi exterior, interior, undercarriage dan juga lain-lain. Tapi kita sendiri pun kena double check. Apa yang kita perlu check? Nombor satu, iaitu kereta ini pernah kena banjir ataupun tidak. Cara paling mudah nak detect adalah tarik seatbelt sampai habis, tengok ada kesan lumpur ataupun tidak. Selepas itu, check bawah enjin, ada kesan paras lumpur ataupun tidak. Buka oil cap, ada sakit baki lumpur ataupun tidak. Kalau boleh, angkat karpet, tengok wiring ada kesan lumpur ataupun tidak. Nombor 2, iaitu check wear and tear pada kereta. Paras minyak enjin dekat mana, minyak gearbox dekat mana, minyak brake cukup ataupun tidak, dan check bawah kereta ada oil leaking ataupun drive shaft bocor. Yang ketiga, iaitu tayar dan sistem brake. Korang kena check iaitu tayar botak ataupun tidak, brake pad dah haus ataupun masih tebal. Dan nombor 4, iaitu fungsi dalaman kereta tersebut. Contohnya macam power window dan lock door berfungsi ataupun tidak, speaker dan radio okey ke tak, seatbelt dan aircon normal ataupun ada masalah. Dan nombor 5, korang kena test drive kereta tersebut. Sebelum jalan, biarkan enjin idle sekejap. Cuba dengar ada bunyi pelik tak, contohnya macam belting ataupun rattling noise. Lepas tu, buka aircon kuat-kuat, tengok aircon masih sejuk dan berfungsi normal ataupun tidak. Lepas tu, semasa drive, korang check RPM dia tinggi, dia stable ataupun tidak. Dan cornering ada bunyi pelik tak? Kalau ada bunyi, mungkin ada masalah steering rack. Tips semasa test drive, jangan buka radio supaya boleh dengar bunyi enjin dengan jelas. Dan nombor 6, selepas test drive semua dah okey, kita try untuk check report iaitu daripada Scroot. Kalau semua check okey, baru buat Scroot report untuk lebih secure. Kenapa last kali baru Scroot? Sebab nak buat Scroot report kena bayar RM80 untuk setiap kereta. Jadi lebih baik check dulu sendiri baru decide nak proceed ataupun tidak. Oh ya, Scroot tak boleh detect repair yang tak claim insurans. So jangan bergantung sepenuhnya pada report sahaja. Last kali, check di service center ataupun di mana-mana untuk mileage kereta tersebut. Takut ianya ditukar untuk nampakkan mileage lebih rendah. Jadi, itu cara nak check kereta second hand sebelum beli. Apa benda yang korang takut apabila korang nak beli kereta second hand? Cuba komen di bawah. Bang, nak beli tak kereta fourth hand? Lalu aku dengar kereta second hand je. Datang mana pula fourth hand ni? Yelah, kereta ni mula-mula pakcik saya pakai. Lepas tu dia jual dekat ayah saya. Lepas tu ayah saya jual dekat janda. Lepas tu janda tu jual dekat saya. Kira fourth hand lah kan?